Assalamualaikum, saya Muhammad Fazli bin Mohtar pada unit Panic Tanjung Pendang. Itu unit saya. Masalah bab kapung ni memang okey lah kau. Kepada start daripada perjambahan dia, tanah dia tak masak. Dia boleh kata dalam lopok pun kira lopok luar takung ayak tu pun kira dia boleh hidup. Kami di sini selepas ambil padi tu ada hujan. Jadi kami tak dapat bakar apa jerami tu. Kan? Jadi daripada lepas ambil jerami kita putar dalam tamar tu. Kebiasaan dia masa ambil padi tanah tu dia akan merah, dia akan masam. Okey, lepas putar tamar kita sini kita masuk dolo air ni. Jadi last kita jalan mini flow. Okey, lepas mini flow kita nampak lepas tabur benih ni ayat tu color tu tak ada merah. Maksud dia tak masam. Pertumbuhan padi pun nampak okey. Ya, contoh hasil macam belakang ni lah. Okey, belakang ni kita memang tak ada bakar jerami. Memang bukan kita tak bakar, kita tak boleh bakar. Sini kita punya rutin kebiasaan dia lepas ambil padi kita akan tebah ke kita bakar dulu jerami tu. Tapi sini tahun ni tak boleh. Pasal ambil cuaca. Dulu ayat sebelum kita mini flow kan. Yang cantik sebelum mini flow lah. Tapi ada orang kan yang kata yang lepas serok tembok tu kan. Tapi tak elok dengan sebelum mini flow lagi cantik kan. Pasal sini ada buat ni tengok hijau. Kami saya kawasan kami ni sebelum mini flow. So dia sebelum serok. Jadi tanah tu dah nampak lah kesan dolo air ni. Maksud dia yang kita nampak ni cantik guna sebelum tabur benih. Maksud dia sebelum putar last. Kita tabur dolo air ni, lepas tu kita jalan apa mini flow. Nampak kesan dia. Dia tanah tu tak masam lah. Alhamdulillah padi pun bertumbuhan cantik. Okey, contoh macam ni. Satu kita nampak okey dah hijau dah kan. Dalam lorong ayak ni dia dah walaupun dia tak buat lorong ayak lagi tapi padi tu nampak hasil dah tumbuh dah layak. Kalau tanah tu masam dia tak tumbuh dah layak ni. Perubahan tu dia kan dia boleh lawan layak tu walaupun tanah tu dia berkubang mungkin cakap dia ada kawah lah, dia macam ayak tu dia tak boleh kering habis. Sepatutnya dia nak buat lorong ayak. Tapi dia tak buat lorong ayak apa, hasil ada padi. Mana padi tu boleh hidup. Padi tu boleh hidup.